Kalau aku boleh jumpa diri aku yang tahun 2019 tu, aku nak cakap satu benda je kat dia. Farabi, kau jangan stop personal branding. Benda yang aku paling menyesal dalam bisnes ialah aku stop personal branding waktu sekitar 2019 sebab aku sibuk sangat serve klien sebagai digital marketing agency. Itu kan waktu abaan 2020 ke atas, semua nak mendigitalkan. So aku pun sibuk business grow, team grow. Alhamdulillah lah. Nantilah aku cerita apa yang akan jadi. So, aku nak cerita dulu waktu aku buat personal branding sejak 2015 sampailah 2019 tu. Aku rajin post, aku buat engagement pun tinggi, aku bagi free content. Tapi yang peliknya, free content macam tu pun memang buat duit. So, ada satu post tu aku buat sampai kutip RM2,000 sahaja daripada satu posting. So aku pun rasa wow, power gila personal branding sebab kita dah bina lama kan. Pendek cerita, aku mula sibuk dengan klien, aku pun bukan plan nak stop personal branding tau. Mula aku cakap macam aku rehat kejap je. Tapi kejap tu jadi seminggu, kejap tu jadi sebulan, sebulan tu jadi bertahun. Dan bila dah stop personal branding, kita bukan stop posting je. Kita stop untuk membina trust. Kita stop membina audience. Kita stop menjadi top of mind kepada audience kita. So sekarang ni bila aku nak naik balik, aku just cakap jujur aku semput. Sebab aku rasa macam aku nak bina balik daripada kosong. Dan benda tu aku kena buat sambil aku kena still urus bisnes yang sedang berjalan. Masih lagi macam still sibuk tapi still nak kena jaga untuk kita mulakan balik personal branding. Sekarang ni konten aku jalan tapi baru explore beberapa style sahaja. Untuk tahun 2026 aku fokus untuk video-video yang bakal tarik banyak reach dan sekarang ni memang aku invest masa, duit, tenaga untuk belajar dan untuk praktis, and let's see macam mana 2026 akan jadi. Tapi kan kadang-kadang aku fikir kalau lah aku tak stop dulu, mungkin hari ni aku dapat pergi jauh lagi. Tapi at the same time aku pun sedar satu benda, semua benda masih lagi belum terlambat. Ramai je orang start mula bina bisnes, jadi content creator, bina personal brand daripada 2020, daripada 2022, 2023. Sebab yang penting bukan perfect. Yang penting kita konsisten, non-stop, improve sikit-sikit. Sekarang ni aku dalam satu mission nak revive balik personal branding aku. Dan kalau kau pun tengah rasa macam aku nak mula tapi dah lambat kot kan, aku nak cakap satu je, belum terlambat. Jom kita sama-sama kita bina balik kita punya personal branding dan tengok macam mana it will impact in your life and in your business. Dan kalau korang ada tips untuk aku juga, boleh share kat bawah. Aku memang sentiasa willing to learn. Thank you dan harap dapat support sentiasa.